Kejayaan bukan milik mereka yang hebat, tetapi milik mereka yang sentiasa mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Saya Muhammad Zainudin bin Zaid. Saya Muhammad Alifuddin bin Muhammad Zaharuddin. Saya Wan Hafif Hairis bin Wan Hazizi. Kami dari Kumpulan 4 BMC akan membentangkan implikasi terhadap ekonomi Malaysia dengan kemunculan China dan India sebagai kuasa baharu ekonomi di dunia ini. Selamat sejahtera dan salam perpaduan kepada para penonton dan pensyarah sekalian. Saya berasa amat bertuah kerana diberi ruang untuk membuka tirai perbincangan kita pada hari ini. Kita tidak akan bercakap tentang perkara yang kecil. Kita akan bercakap tentang sebuah anjakan sejarah yang hanya berlaku sekali dalam setiap beberapa ratus tahun. Cuba anda bayangkan, sejak tamatnya Perang Dunia Kedua, kita telah dibiasakan dengan satu sistem dunia yang berpusat kepada barat. Sistem ini dipanggil Unipolar World. Segala-galanya daripada mata wang yang kita gunakan, filem yang kita tonton, hinggalah ke sistem ekonomi yang kita amalkan. Semuanya berkiblatkan kepada blok barat. Namun, saat kita melangkah masuk ke abad 21, sedar atau tidak, pusat graviti dunia sedang beralih. Ia sedang bergerak meninggalkan lautan Atlantik dan kini sedang menetap di lautan Pasifik dan lautan Hindi. Fenomena ini bukan sekadar berita di televisyen. Ini adalah realiti di mana kuasa ekonomi baharu dunia sedang muncul dengan begitu agresif. Hari ini tajuk perbincangan saya sangat spesifik, kemunculan kuasa ekonomi baharu dunia dengan tumpuan khas kepada China dan India. Kenapa dua negara ini? Kerana mereka bukan sekadar negara. Mereka adalah tamadun yang kembali menuntut tempat mereka di puncak dunia. Saya akan membawa anda menyelami maksud sebenar perubahan ini. Melihat bagaimana China dan India bertransformasi dan yang paling penting, mengapa anda sebagai rakyat Malaysia perlu mengambil tahu tentang perkara ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu faham dahulu tentang istilah kuasa ekonomi baharu. Ramai orang menyangka ini hanya bermaksud negara yang mempunyai banyak kilang atau GDP yang besar. Itu hanya separuh daripada kebenaran. Menurut pakar ekonomi antarabangsa, kuasa ekonomi baharu atau dikenali sebagai emerging economic powers merujuk kepada negara-negara yang mengalami transformasi struktural yang drastik. Jika dahulu mereka hanya mengeksport bahan mentah seperti getah, kayu atau rempah ratus, hari ini mereka mengeksport teknologi, kepakaran dan modal. Ada 4 ciri utama yang membezakan mereka. Yang pertama, pertumbuhan KDNK yang konsisten. Di saat negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Eropah sedang bergelut dengan pertumbuhan sekitar 1 hingga 2%, kuasa baharu ini memacu pertumbuhan pada kadar 5 hingga 8% setahun. Dalam matematik ekonomi, ini bermakna saiz ekonomi mereka boleh menjadi 2 kali ganda dalam masa 1 dekad sahaja. Yang ketiga ialah kedaulatan teknologi. Ini adalah poin paling kritikal, iaitu kuasa ekonomi baharu tidak lagi mahu menjadi pengikut. Mereka melabur berbilion-bilion dalam R&D. Mereka mahu memiliki standard yang mereka sendiri. Sama ada dalam teknologi 5G, kereta elektrik atau sistem pembayaran digital. Yang keempat dan terakhir ialah pengaruh geopolitik. Ekonomi dan politik tidak boleh dipisahkan. Apabila sesebuah negara menjadi kuat secara ekonomi, suara mereka di pentas dunia seperti PBB, WTO dan G20 menjadi lebih lantang. Mereka mula membentuk blok-blok baharu seperti BRICS untuk menyaingi dominasi barat. Sekarang, mari kita fokus kepada The Red Dragon, iaitu China. Sejarah ekonomi China adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Hampir seperti sebuah filem fiksyen sains pada tahun 1978 di bawah kepimpinan Deng Xiaoping. China memulakan dasar pintu terbuka. Waktu itu, China adalah sebuah negara agrarian yang miskin. Namun, lihat apa yang berlaku hari ini. China telah berjaya mengeluarkan lebih 800 juta rakyatnya daripada garis kemiskinan tegar dalam masa hanya 40 tahun.
Ini adalah rekod yang tidak pernah dicapai oleh mana-mana tamadun dalam sejarah manusia. China bermula dengan strategi yang sangat bijak. Mereka menjadi kilang dunia. Apa sahaja yang anda pegang sekarang, telefon anda, baju anda, pen anda, berkemungkinan besar ia mempunyai label Made in China, tetapi jangan terkeliru. China hari ini bukan lagi tempat buruh murah. Mereka telah beralih kepada industri nilai tinggi. Kita bercakap tentang Huawei yang menerajui infrastruktur telekomunikasi global. Kita bercakap tentang BYD yang kini telah mengatasi Tesla sebagai pengeluar kereta elektrik terbesar di dunia. Kita juga bercakap tentang inisiatif Belt and Road iaitu BRI. Ini adalah projek infrastruktur terbesar dalam sejarah yang menghubungkan lebih 100 buah negara melalui jalan raya, landasan kereta api dan pelabuhan. China bukan sekadar berdagang, mereka sedang membina rantaian bekalan fizikal yang memastikan ekonomi dunia perlu melalui mereka. Statistik ini menunjukkan KDNK China sudah pun melepasi 18 trilion USD dari segi pariti kualiti beli. Ekonomi China sebenarnya sudah pun melepasi Amerika Syarikat. Inilah yang kita panggil sebagai kuasa ekonomi baharu, iaitu gergasi yang sudah pun berdiri tegak. Jika China adalah gergasi perbuatan, India pula adalah gergasi minda dan perkhidmatan. Selama bertahun-tahun, India sering dianggap sebagai negara yang bergerak perlahan kerana birokrasinya yang rumit. Namun, sedekat kebelakangan ini, the elephant is dancing. India mempunyai satu aset yang sangat dicemburui oleh China dan Barat. Dividen demografi, India mempunyai populasi muda yang paling besar di dunia. Purata umur rakyat India adalah sekitar 28 tahun. Ini bermakna mereka mempunyai tenaga kerja yang proaktif, yang produktif untuk 30 hingga 40 tahun yang akan datang. Kekuatan India terletak pada sektor perkhidmatan dan teknologi maklumat, iaitu IT. Bayangkan, hampir semua CEO syarikat teknologi terbesar dunia, daripada Google ke Microsoft, adalah berketurunan India. Ini membuktikan kualiti pendidikan STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Mereka yang sangat kompetitif. Selain itu, India sedang giat mempromosikan inisiatif Made in India. Mereka mahu menarik pelabur yang keluar dari China untuk masuk ke India seperti syarikat gergasi iaitu Apple yang kini sudah mula memasang iPhone di India. Bukan itu sahaja, India juga sangat kuat dalam sektor pharmaceutical, digelar sebagai farmasi dunia kerana mereka membekalkan ubat-ubatan generik yang merupakan kos rendah ke seluruh pelosok bumi. Ekonomi India kini adalah yang kelima terbesar di dunia dan ramai pakar meramalkan India akan menjadi ekonomi ketiga terbesar dunia sebelum tahun 2030. Memintas Jerman dan Jepun, apa yang kita lihat hari ini adalah sebuah negara yang penuh dengan keyakinan diri, bukan sahaja dalam ekonomi tetapi juga dalam diplomasi dan teknologi. Sebagai kesimpulan untuk bahagian pengenalan ini, apa yang ingin saya tekankan adalah dunia yang kita kenali sekarang sedang berubah dengan kepantasan yang luar biasa. Kemunculan China dan India bukanlah satu kebetulan. Ia adalah hasil perancangan strategik yang berdekat-dekat. Kita kini berada di persimpangan jalan. Adakah kita mahu terus menjadi pemerhati atau adakah kita mahu menjadi pemain aktif dalam era baharu ini? Dalam bahagian seterusnya, rakan-rakan saya akan membincangkan dengan lebih terperinci tentang strategi yang boleh diambil oleh Malaysia untuk kekal relevan di tengah-tengah pertembungan generasi ini. Dalam bahagian seterusnya, rakan-rakan saya akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang topik perbincangan ini. Sekian sahaja daripada saya untuk bahagian pengenalan. Saya serahkan lantai ini kepada ahli seterusnya untuk meneruskan perbincangan ini. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, saya akan membincangkan implikasi positif kemunculan China dan India sebagai kuasa ekonomi baharu dunia terhadap Malaysia. Apabila kita bercakap tentang China dan India, kita merujuk kepada dua buah negara yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar. Seterusnya, mempunyai kuasa beli yang tinggi serta pengaruh ekonomi global yang kuat. Situasi ini secara tidak langsung membuka banyak peluang kepada Malaysia, terutamanya dari segi perdagangan, pelaburan dan peluang pekerjaan. Implikasi positif yang pertama ialah peluang perdagangan Malaysia menjadi lebih luas. China dan India merupakan antara rakan dagang utama Malaysia. Apabila ekonomi kedua-dua negara ini berkembang pesat, permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan juga turut meningkat. Hal ini memberikan kelebihan kepada Malaysia sebagai negara pengekspor. Contohnya, Malaysia mengekspor beberapa produk seperti minyak sawit, produk elektronik, getah serta produk yang berasaskan daripada kimia. Dengan populasi yang besar, China dan India menjadi pasaran yang sangat luas untuk barangan dan produk Malaysia. Keadaan ini bagus dan baik untuk negara kerana ianya membantu meningkatkan nilai ekspor negara dan seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara Malaysia. Selain itu, hubungan perdagangan yang baik juga dapat mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam pasaran antarabangsa dan mengurangkan kebergantungan kepada satu pasaran sahaja. Implikasi positif yang seterusnya ialah peningkatan pelaburan asing, khususnya dari China dan India. Apabila syarikat-syarikat besar dari China dan India melabur di negara Malaysia, mereka akan membuka kilang, projek infrastruktur dan pusat operasi di negara kita. Contohnya pelaburan dalam sektor pembinaan, teknologi, tenaga dan pembuatan. Pelaburan ini bukan sahaja membawa masuk modal asing, malah turut membantu pemindahan teknologi dan kepakaran kepada tenaga kerja tempatan. Keadaan ini menjadikan Malaysia lebih berdaya saing dan mampu bergerak seiring dengan perkembangan ekonomi global. Implikasi positif seterusnya ialah peningkatan peluang pekerjaan di Malaysia. Apabila syarikat dari China dan India melabur di negara kita Malaysia, mereka akan membuka kilang, projek infrastruktur dan pusat operasi. Keadaan ini secara langsung mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat kita, iaitu rakyat tempatan, khususnya dalam sektor perindustrian, teknologi dan perkhidmatan. Selain itu, kemasukan pelaburan asing juga membantu meningkatkan kemahiran tenaga kerja tempatan. Pekerja Malaysia berpeluang mempelajari teknologi baharu, sistem kerja moden serta kaedah pengurusan yang lebih cekap. Pendedahan ini sangat penting untuk melahirkan tenaga kerja yang lebih berkemahiran dan berdaya saing. Tambahan pula, kerjasama antara syarikat tempatan dan syarikat dari China serta India membolehkan pekerja Malaysia terlibat dalam projek berskala besar dan antarabangsa. Pengalaman ini bukan sahaja meningkatkan profesionalisme pekerja, malah membantu mereka menyesuaikan diri dengan keperluan ekonomi global. Kesimpulannya, kemunculan China dan India sebagai kuasa ekonomi baharu di dunia ini memberi manfaat besar kepada Malaysia dan rakyatnya melalui penciptaan ekonomi pekerjaan dan pembangunan modal insan. Hal ini dapat menyokong pertumbuhan ekonomi negara dalam jangka masa yang panjang. Secara keseluruhannya, kemunculan China dan India sebagai kuasa ekonomi baharu dunia membawa pelbagai implikasi positif kepada Malaysia, terutamanya dari segi peluang perdagangan yang lebih luas, seterusnya iaitu peningkatan pelaburan asing dan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Namun begitu, manfaat ini dapat dimaksimumkan sekiranya Malaysia bijak memanfaatkan peluang yang ada dan bersedia untuk bersaing di peringkat global. Seterusnya, saya serahkan perbincangan ini kepada rakan saya untuk membincangkan tentang implikasi negatif dan cabarannya terhadap Malaysia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk bahagian saya pula, saya akan memfokuskan kepada dua perkara, iaitu implikasi negatif atau cabaran terhadap negara kita apabila negara kita menjalinkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara besar seperti China dan India. Bila sebut kerjasama ekonomi, memang banyak kelebihannya, tetapi ada juga implikasi dan cabaran yang kita hadapi. Benda ini tidak boleh dipandang ringan kerana ia boleh menjadi kesan masa panjang terhadap negara kita. Oleh itu, ada 3 perkara utama yang saya akan bincangkan sebentar lagi berkenaan cabaran dan implikasi negatif terhadap ekonomi negara kita. Yang pertama, persaingan ekonomi. Yang kedua, kebergantungan ekonomi. Yang ketiga, tekanan terhadap perniagaan kecil iaitu PKS. Implikasi yang pertama ialah persaingan ekonomi. Persaingan ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia hari ini bukan sekadar persaingan biasa, tetapi merupakan persaingan tidak seimbang antara industri tempatan dan syarikat asing yang berskala besar, khususnya dari China. Produk China boleh dijual dengan harga yang jauh lebih murah kerana mereka mempunyai kelebihan dari segi skala pengeluaran, subsidi kerajaan, kos buruh yang rendah dan teknologi automasi yang maju. Bagi industri tempatan pula, terutamanya pengeluar kecil dan sederhana, mereka tidak mempunyai keupayaan untuk menurunkan harga sehingga tahap tersebut tanpa menjejaskan kualiti atau menanggung kerugian. Selain itu, perubahan tingkah laku pengguna juga menjadi faktor yang penting. Dalam situasi ekonomi yang mencabar dan kos sara hidup yang meningkat, pengguna lebih cenderung membuat keputusan berdasarkan harga, bukan sokongan kepada produk tempatan. Sikap ini secara tidak langsung memberi tekanan tambahan kepada industri tempatan. Dalam jangka masa panjang, persaingan ekonomi yang terlalu sengit boleh menyebabkan kemerosotan kapasiti industri tempatan kerana syarikat tempatan tidak mampu melabur dalam inovasi, teknologi dan pembangunan tenaga kerja. Akhirnya, Malaysia berisiko menjadi sekadar pasaran pengguna, bukan pengeluaran yang berdaya saing. Implikasi yang negatif kedua ialah kebergantungan ekonomi. Kebergantungan ekonomi Malaysia terhadap negara kuasa besar seperti China dan India sebenarnya satu situasi yang rumit. Di satu pihak, hubungan perdagangan ini membuka peluang ekspor dan pelaburan. Namun di pihak lain, ia mewujudkan ketergangguan struktur yang boleh melemahkan daya tahan ekonomi negara. Malaysia banyak bergantung kepada China sebagai rakan dagang utama dan sumber pelaburan asing. Ini bermakna sebarang ketentuan ekonomi di China seperti kemelesetan, krisis kewangan atau perubahan dasar perdagangan akan memberi kesan langsung kepada ekonomi Malaysia. Keadaan ini menjadi lebih serius apabila rantaian bekalan global terganggu. Jika kilang di Malaysia menghadapi masalah pengeluaran atau logistik, industri di Malaysia yang bergantung kepada bahan mentah dan komponen dari negara tersebut juga akan terjejas. Ini boleh menyebabkan kelewatan pengeluaran, meningkatkan kos dan gangguan operasi kilang tempatan. Kebergantungan yang berlebihan juga menghadkan kebebasan ekonomi negara kerana Malaysia terpaksa menyesuaikan dasar dan strategi ekonomi mengikut keadaan negara. Dalam jangka masa panjang, situasi ini boleh mengurangkan keupayaan Malaysia untuk bertindak secara bebas dan strategik dalam menghadapi krisis ekonomi global. Implikasi negatif yang ketiga ialah tekanan terhadap industri tempatan iaitu PKS. Perusahaan kecil dan sederhana atau PKS merupakan nadi utama ekonomi Malaysia kerana ia menyumbang sebahagian besar peluang pekerjaan dan aktiviti ekonomi domestik. Namun, dalam era globalisasi dan perdagangan terbuka, PKS tempatan berdepan dengan tekanan yang semakin hebat. PKS lazimnya mempunyai kekangan dari segi modal, teknologi dan kepakaran pemasaran. Apabila produk import yang murah dan dipasarkan secara agresif membanjiri pasaran, PKS sukar untuk mengekalkan kedudukan mereka. Mereka bukan sahaja bersaing dari segi harga, tetapi
dari segi jenama, rangkaian, pengedaran dan kepercayaan pengguna. Tekanan ini menyebabkan ramai pengusaha PKS terpaksa beroperasi dengan margin keuntungan yang sangat kecil. Keadaan ini menyukarkan mereka untuk melabur dalam inovasi, latihan pekerja dan peningkatan kualiti produk. Dalam situasi yang lebih buruk, sebahagian PKS terpaksa menghentikan operasi kerana tidak mampu menampung kos perniagaan. Kesan domino daripada kejatuhan PKS adalah besar. Apabila PKS terjejas, peluang pekerjaan berkurangan, pendapatan isi rumah menurun dan ekonomi setempat menjadi lemah. Dalam jangka masa panjang, ini boleh mewujudkan ketidakseimbangan ekonomi antara kawasan bandar dan luar bandar. Secara keseluruhannya, cabaran yang dihadapi oleh Malaysia akibat persaingan ekonomi, kebergantungan ekonomi dan tekanan terhadap industri tempatan bukanlah isu yang kecil. Jika tidak ditangani secara berkesan, cabaran ini boleh menjejaskan kestabilan ekonomi negara dan dalam jangka masa panjang. Oleh itu, usaha untuk memperkukuhkan industri tempatan, mengurangkan kebergantungan terhadap satu pasaran sahaja dan memperkasakan PKS adalah sangat penting bagi memastikan Malaysia mampu bersaing dalam ekonomi global tanpa mengorbankan kepentingan domestik. Assalamualaikum Cik. Salam. Saya nak tanya sikit lah. Pada pendapat Cik, adakah kemunculan China dan India dalam ekonomi dunia baru ni memberi kesan terhadap peniaga kecil di negara kita ni? Pada pendapat saya sebagai peniaga tempatan ni, ada kesannya dan ada kesan yang positif, iaitu ianya memberi kesan kepada permintaan barangan yang semakin meningkat dan pasaran perniagaan kami juga dapat meluas. Seterusnya kadang-kadang juga kami dapat berurusan dengan klien atau pembekal dengan di luar negara. Itulah. Soalan dua boleh Cik? Dari segi peluang pula kan Cik, apa perolehan hasil yang paling ketara lah peniaga tempatan mendapatkan daripada perkembangan ekonomi China dan India? Dari segi peluang tu ada manfaatnya. Antaranya ialah peluang mendapatkan barangan dengan harga yang lebih kompetitif. Selain itu dapat juga kualiti barangan yang lebih bervariasi, dan kelebihan dia adalah berbeza dengan peniaga-peniaga lain. Jadi kita dapat menarik lebih ramai pelanggan dengan produk yang kami ada. Terima kasih Cik. Assalamualaikum Cik. Boleh saya tanya beberapa soalan? Sebagai peniaga tempatan, adakah Encik menghadapi cabaran dalam persaingan dengan negara China dan India dalam penjualan produk? Okay, terima kasih. Bagi saya cabaran tu memang ada, cuma dia akan menjadi lebih sengit lah dalam pasaran yang kita cuba untuk keluarkan tu. Jadi peniaga tempatan ni perlu lebih kreatif untuk mengatasi masalah ini. Contohnya mereka boleh memberikan potongan harga ataupun penjualan dengan harga yang lebih rendah supaya produk yang dijual mereka akan dibeli oleh warga-warga tempatan, supaya produk kita ni dapat menandingi produk-produk daripada China dan India. Gitu. Pada pendapat Encik, apakah yang perlu dilakukan oleh peniaga tempatan dan kerajaan bagi mengatasi situasi sekarang ini? Terima kasih untuk soalan tu. Bagi saya, peniaga tempatan ni perlu lebih cakna, iaitu seperti menggunakan teknologi terkini dalam penjualan atau mempromosikan produk mereka. Jadi dengan cara itu mereka dapat meningkatkan lagi hasil jualan mereka, dan juga pihak kerajaan juga boleh memberi inisiatif yang baru seperti latihan ataupun mengadakan macam program ataupun kempen membeli barangan tempatan terlebih dahulu, ataupun mengeluarkan poster tentang produk tempatan kita dan kualiti produk tempatan kita untuk
disebarkan ke seluruh Malaysia agar produk yang kita nak jual ni dapat sambutan dan ramai warga tempatan membeli produk buatan Malaysia berbanding produk luar. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih Cik atas jawapan yang diberikan. Sangat bermanfaat dan sangat boleh diguna pakai untuk semua peniaga tempatan. Terima kasih Cik. Itu saja daripada sesi temu ramah kami. Sekian, terima kasih. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Saya harap ianya dapat memberi manfaat kepada semua para pendengar tentang isu yang kami bincangkan pada hari ini. Sekian, terima kasih.